Cara majikan menyiarkan kerja. Klik cipta pekerjaan. Masukkan tajuk kerja. Anda boleh memilih kategori dan jenis pekerjaan. Anda boleh pilih susunan kerja. Anda boleh pilih lokasi pekerjaan. Tetapkan julat gaji. Tetapkan tahun pengalaman kerja. Klik dan pilih kelayakan. Masukkan kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan. Klik penerangan AI. Anda boleh memilih nada penerangan kerja. Klik jana. AI akan menjana huraian kerja berdasarkan permintaan. Klik siarkan pekerjaan. Sebaik sahaja jawatan disiarkan, ia akan berada dalam status sedang diproses. Anda boleh memuat semula halaman ini. Status kerja akan diluluskan. Syabas, jawatan telah berjaya disiarkan dan seseorang akan memohon jawatan. Direct chat, ASEAN job.